nasib kami diselamatkan pada satu ketika tu. Peminat fans aku rasa macam mana lah, maybe kat Sabah dia tak kontrol sangat kot. Apa main lagu kat sana kot. DJ kat sana main belasah je kot. Entah macam mana EMI pun heran, tak apa kau buat kat Sabah ni, order banyak pergi ke Sabah semua bagai kan. So itu menyelamatkan kami. Kalau time tu memang aku rasa EMI nak pancung kita orang dah. Tak gerak tau masa album tu. For Itu See tengah meletup. Kita orang masa tu tak sampai 20,000 sale mula-mula. Tak macam mana pula boleh breakthrough dekat Sabah tu. Entah macam mana pula boleh beranak pula. RTM bagi peluang, dia suruh tukar lirik sikit semua kan. Baru kita dapat masuk. Masa tu album first tu Canggih tu band, tak pernah orang tak tahu siapa pun. Time tu For Itu See top lah, lagu Fiona tengah top. Fiona tengah. So time tu lagu jual dalam 10,000 kaset. So EMI dah nak macam nak fikir dah, nak drop, ada orang tak boleh pakai ni, tak boleh pergi jauh lah. Tapi lepas tu naik 10,000, 12,000, 15,000 sampai akhirnya dapat 60,000. Kita tak tahu sebab apa, tapi banyak sale daripada Sabah dengan Sarawak. Bila Buat sampai konsert sana di sana. baru kita tahu pasal ada sekelar tau radio ketika itu, lagu ni jangan dimainkan. Tapi kat Sabah Sarawak dah hentam je. So baru kita rupanya lagu tu hidup meletup sana because dia orang main lagu tu. Itu je punca dia. So lepas tu daripada Sabah Sarawak punya naik tu Semenanjung pick up. Lepas tu baru dapat second album dan the rest is history lah.